Saya kan semua, patutkah kita ajar player-player kita ni suruh dia orang pura-pura injured lah, or masa pertukaran tu suruh dia jalan perlahan-lahan, just untuk membazirkan masa. Sebab apa? Sebab kita tengah leading. Patut tak? Terus terang untuk saya, bagi saya, I don't agree with this. It's not smart. Ini cara yang bagi saya kita rosakkan player daripada awal. Because umur 7 hingga 16 tahun ni, ini fasa paling kritikal. Semua orang tahu kena belajar teknik, fokus pada ball mastery, bina game understanding, develop decision making. Tapi kalau dari awal mereka diajar macam mana nak buang masa, macam mana nak tipu game, mindset mereka akan jadi mudah. Like menang kena guna trik, bukan menang untuk nak menang dengan cara menjadi pemain lebih baik. So this is a racun yang boleh meracuni mereka untuk satu jangka masa yang panjang. Real football perlukan scanning yang tepat. Okay, semua tahu decision making, laju dan ketenangan dalam pressure. Tapi bila kita ajar mereka time wasting, player akan belajar slowkan game secara artificial. Bukan sebab dia control tempo, tapi sebab dia nak lari dari intensity perlawanan. Sedangkan control tempo ni is intelligence, dan buang masa ni is manipulation. It's two different thing, big different. So bila biasa buat benda ni, kita sebenarnya melahirkan pemain yang kurang respect pada game, yang sentiasa cari jalan mudah dan tak tahan pressure. Sedangkan patutnya peringkat grassroots ni kita bina disiplin dan integriti. Kalau dari kecil dah diajar lari dari game, macam mana nak mereka survive bila tahap permainan nanti betul-betul ada high intensity? Okay, so memahami situasi ni sebenarnya FIFA dia mula buat something yang strict lah. Okay, because bola sepak moden ni bukan saja we talking about laju, tapi we talking about also fairness, keadilan. Tengok apa yang sedang diuji, yang bakal dilaksanakan nanti dalam World Cup 2026 nanti. Satu, pertukaran pantas. Nak keluar ni pertukaran mesti within 10 second. Kalau lambat, pasukan yang nak tukar tu, pemain yang nak masuk tu kena tunggu dulu seminit. Supaya kena tunggu kat luar tu seminit before dia dapat masuk. Yang kedua, restart game, lontaran ataupun sepakan gol dia perlu dibuat dalam masa 5 saat. Kalau lambat, lontaran tadi tu akan diberi pada opponent, goal kick tu akan dihadiahkan corner kick kepada opponent. Dan rawatan, okay, kan biasa pemain tipu-tipu injured lah apa semua kan. Rawatan mesti keluar dekat luar, nak masuk balik tak boleh. Nak masuk balik tu is within 1 minute kalau tak salah saya. So tak boleh guna alasan semata-mata injured untuk matikan momentum tim lawan. So signal dia very clear. Dunia nak bola sepak real, bukan drama. So kalau nak ajar game control contohnya, ajarlah dengan cara yang betul. Contoh, keep possession bawah pressure, gunakan hantaran untuk manipulate ruang main, proses, control bola tu properly. So faham bila nak delay and bila nak counter, but using the ball lah. Okay, ni baru football IQ yang sebenar. So satu je pesanan saya, janganlah ajar anak-anak kita ni, player-player grassroots ni, on this type of manipulation. Tak nak bila mereka besar nanti, mereka akan selalu cari kemenangan cara murah dan mudah macam ni. Alright, grassroots adalah tempat untuk kita bina a proper player. Saya harap benda ni jadi panduan untuk semua, termasuk parents yang kat tepi padang tu. Kadang-kadang parents kat tepi padang pun sama, duk bagi tahu kat player suruh lambatkan lah. Saya selalu tengok lah benda ni. Hopefully benda ni jangan berlaku lagi, insyaAllah. Kita ubah benda ni dan kita ajar anak-anak kita tu mentaliti yang betul. Assalamualaikum.